Pernah tak anda rasa strategi yang sama, setup yang sama tetapi hasilnya berbeza? Semalam trade terus profit, hari ini pula asyik kena stop loss. Ramai trader menyalahkan strategi, sedangkan punca sebenar mungkin adalah mereka gagal membaca rentak atau pace pasaran. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana mengenal pasti keadaan pasaran yang bergerak pantas dan perlahan, apakah ciri-cirinya dan bagaimana kita boleh menyesuaikan cara trading supaya keputusan menjadi lebih konsisten. Market pace bermaksud kelajuan dan intensiti pergerakan harga dalam sesuatu tempoh masa. Ia bukan sekadar melihat sama ada market sedang bullish atau bearish. Sebaliknya, kita melihat berapa laju harga bergerak, berapa besar setiap candle, berapa cepat sesuatu level ditembusi dan berapa lama harga mengambil masa untuk membuat retracement. Bayangkan anda memandu. Kadang-kadang lebuh raya kosong, anda boleh bergerak laju. Kadang-kadang jalan sesak dan anda perlu bergerak perlahan. Market juga begitu. Jika kita memandu mengikut keadaan jalan, risiko kemalangan menjadi lebih rendah. Trading juga sama. Mari kita lihat dahulu keadaan fast market. Fast market biasanya berlaku apabila terdapat berita ekonomi penting, pembukaan sesi London, pertindihan sesi London dan New York dan volatility yang tinggi. Apakah ciri-cirinya? Pertama, candle menjadi lebih besar. Harga boleh bergerak puluhan, malahan ratusan pip dalam masa yang singkat. Kedua, breakout berlaku dengan sangat pantas. Support dan resistance ditembusi tanpa banyak keraguan. Ketiga, retracement biasanya lebih cetek. Harga tidak memberi banyak peluang untuk entry yang sempurna. Keempat, spread kadang-kadang menjadi lebih besar ketika berita. Dalam keadaan ini, trader perlu lebih berhati-hati. Walaupun peluang keuntungan lebih besar, risiko juga meningkat. Sekarang kita lihat slow market. Slow market biasanya berlaku ketika sesi Asia, tiada berita penting, menjelang cuti umum dan sebelum pengumuman ekonomi utama. Ciri-cirinya ialah candle lebih kecil, pergerakan harga perlahan, breakout sering gagal, harga banyak bergerak secara sideways, market sering berulang-alik di dalam range yang sama. Dalam keadaan ini, trader breakout akan menghadapi lebih banyak false breakout. Sebaliknya, trader range mungkin mempunyai kelebihan. Oleh itu, kita perlu tahu keadaan market sebelum memilih strategi. Bagaimana kita hendak mengenal pasti pace market? Berikut beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, size candle. Bandingkan candle semasa dengan candle beberapa jam sebelumnya. Jika candle semakin besar, momentum mungkin semakin meningkat. Kedua, tempoh masa breakout. Jika resisten ditembusi dengan satu atau dua candle besar, itu menunjukkan tekanan belian yang kuat. Jika harga mengambil masa lama untuk menembusi sesuatu level, momentum mungkin lemah. Ketiga, kadar retracement. Fast market biasanya hanya membuat pullback kecil. Slow market sering membuat retracement yang lebih dalam. Keempat, semak kalender ekonomi. Jika terdapat berita seperti non-farm payroll, CPI, FOMC dan interest rate decision, market berpotensi berubah daripada perlahan kepada pantas dalam beberapa minit. Sentiasa semak jadual berita sebelum membuka posisi. Selepas mengenal pasti pace pasaran, kita perlu menyesuaikan trading. Dalam fast market, kurangkan size lot jika perlu, elakkan mengejar harga, berikan ruang stop loss yang sesuai mengikut volatility dan pastikan risk management sentiasa dipenuhi. Dalam slow market, jangan terlalu memasa entry, bersabar menunggu setup berkualiti, fokus kepada trading dalam range jika strategi anda sesuai dan jangan overtrade hanya kerana market bergerak perlahan. Tiada satu keadaan yang lebih baik, yang penting ialah strategi yang sepadan dengan keadaan pasaran ketika itu. Kesimpulannya, market sentiasa berubah. Kadang-kadang ia bergerak pantas, kadang-kadang ia bergerak perlahan. Trader yang berjaya bukanlah mereka yang sentiasa mencari setup, tetapi mereka yang tahu bila masa sesuai untuk menggunakan sesuatu strategi. Belajarlah membaca rentak pasaran sebelum membuat keputusan. Semoga video ini membantu anda menjadi trader yang lebih berdisiplin dan lebih memahami keadaan sebenar pasaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan kongsikan kepada rakan-rakan trader yang lain. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjaya dalam perjalanan trading anda.